dah peluh dah. Tak belum apa, baru berapa minit. Okay guys, kat sini ada air terjun guys. Air terjun mini. Kalau perempuan membawang, lelaki mempisang. Dia macam jalan-jalan dekat Bukit Bintang tu je. Sebab aku tinggi, kau nak masuk bawah tu sakit lah belakang aku. Dah lah aku orang tua. Pokok di mana cinta bermula guys. Hai saudara, jom kita explore. Power je guys dia buat teka-teki guys. Hello guys. Hello. Welcome back to our channel. Welcome back. Kita di mana ni? Kita di mana ni, Mus? Itulah, tu tengok kat belakang tu, kita kat mana? Kita di KL East Park, guys. Masa sebelum puasa tu kita ada hiking juga dekat KL Eco Park. Yeah. Dekat KL Tower tu. Sekarang dah habis puasa, dah habis raya, masa untuk hiking balik, untuk exercise balik. Nak bakar lemak-lemak ni semua. Ketupat lemang penuh dah badan. Ketupat lemang. Jom kita hiking dulu guys. Sebab hari tu kita dekat in the middle of the city. Sekarang kita dekat and the side of the city. Dekat the east di side. pinggir city. Jom let's go and start hiking. Kini map untuk KL East Park. Sekarang kita di mana, Mo? Sekarang kita ada di sini. Ni entrance dia. Track dia macam ni guys. Yeah. Lepas tu pandailah Oh, kau nanti akan jumpa ni lah. Melayan Horn Frog. kalau jumpa lah guys. Lepas tu ada ni Blue Tail Bee Eater. Yang paling penting guys, worth your while. Okay, let's go. A trail that tests your stamina, courage and character. Courage and character. Adakah kau ingat ini tu? Oh guys, orang tengah buat construction guys untuk alihkan air ni. Sebab tu. Lepas ni boleh mandi lah kat sini. Trail rules ya, dia paling penting sekali. Start on designated trail. Slippery, do not move plant or stone or whatsoever. No water activity allowed along the stream. Okay, let's go. Oh, cantik dia buat macam ni. Kan? Dia guna pokok-pokok yang dah tumbang tu. Dia buat. Okay guys, kat sini ada air terjun guys. Air terjun mini. Tapi korang tak boleh nak mandi. Kat sini dia tulis kat situ. So hati-hati ya. Kena menggunakan kasut yang betul. Cantik guys air terjun ni. Guys, sebenarnya nak parking sini korang kena parking jauh sikit guys. So masa korang jalan tadi tu daripada parking nak masuk ke KL East Park ni guys, kira macam satu warm up. Warm up. Guys, hari ni temperature di dalam hutan adalah 23.3 degree Celsius guys. Okay, sejuk lah juga guys. Okay, not bad lah. Cuma dia humidity dia tinggi sebab kita dalam hutan guys. Okay, let's go. Track ni diorang kata tak ekstrim pun kan. Oh, sedap ni kira untuk beginner. Dengar air tu mengalir. Kalau tak hujan lepas ni kita pergi air terjun. Mana-mana pula. Tengok guys, slab dia. Kan batu dia. Oi. Mesin.
Nampaknya Mus macam gunakan kasut yang saya salah ke? Ni kasut running ni. Tak apa, kita ada support. Hati-hati ya guys Sebab hujan, so akan licin sikit jalan kan. Rock semi-mineral. Okay, Alice Park. Banyak dekat sini ada untuk rock semi-mineral. Let's go. Guys, okay, jangan lupa untuk subscribe, Like, comment, share. banyak-banyak guys. Subscribe sebab kita perlukan subscribers. Kita nak reach 1000. Belum lagi reach guys, tolonglah Kan, guys. tolonglah lagi sikit je nak reach 1000. Lepas tu kalau korang share, like, lagi banyak lagi orang akan dapat tengok kita orang punya video guys. Dia akan increase kita punya algorithm guys. And also jangan lupa follow kita orang punya social media juga, dekat TikTok, dekat Facebook, dekat Instagram, okay? Dekat semua lah guys. Thank Kat Twitter you. pun ada, tapi tu personal punya lah guys. Kan boleh dengar bunyi haiwan hutan. Haiwan, Hutan. bunyi insect lah. Dengan bunyi serangga-serangga hutan guys. Cengkerik, burung-burung berkicau-kicauan. Apa namanya ni? Frog. Frog dalam bahasa Melayu apa? Katak. Berapa ayo kalau kata? Berkok. Banyak guys. Okay lah track dia. Sebab yang best one about this one, dia memang dah ada track. So korang tak adalah masalah untuk melaluinya. Sebab dia dah ada tangga kan, ada dia tangga. dah buat. Guys, saja nak tunjuk video kita orang guys, sebab nanti korang ingat kita orang cedok video orang lain pula. Bukan kita orang yang hiking, orang lain yang hiking, tak. Kita orang hiking lah ni guys. Kan? Nampak ni guys, dah berpeluh dah. Tak belum apa, baru berapa minit ni Daripada dah bawah berpeluh sampai ni. atas guys. Rambut aku terus panjang guys. Cantik tau kita kena ni. Muka kita still on point you. Walaupun kita tidak memakai. Nak beritahu sikit guys. Kalau untuk korang masuk kat sini guys, korang perlu daftar online guys. Yes, daftar online, kena masukkan details IC, contact, address, semua kena masuk. Emergency contact tu. Yes. Masukkan semua. Lepas tu nanti korang tunggulah sebab dia operation office dia adalah office hours. Tapi dia awal jugalah. Pukul 7 sampai pukul 5 kot. Korang dah boleh tunggu, korang kena tunggu email dia orang reply. Ya, baru boleh datang. Email tu nanti dia orang bagi QR code. QR code tu adalah QR untuk korang masuk lah. A pass for you to enter the park lah. Yes. So that's pretty much about it. It's free of charge guys. And it's well preserved, well maintained. And ada track bagai semua. Kan. So bolehlah korang datang kat sini guys. Kalau siapa-siapa duduk di sekitar area ni ataupun di KL or Greater KL, you can come here and enjoy the nature guys. Yep. Enjoy the nature sambil exercise. Walau nampak tak mengahnya. Dia senang tapi dia still ada challenge lah. Kena naik tangga. Kena naik tangga, turun, naik, turun, naik, turun. Sekarang kita nak pergi mana ni? Ke kiri. Ke kiri. Okay. Itu coming back. Yes, nanti Dah kita akan akan pusing balik. Okay guys. Tidak ya. Memang itulah jalan dia. Ini adalah bukan ke? untuk tengok tree daripada sini guys. Yes. Peace. Kita kat sini dulu. You are here at CP3. And trees yang ada kat sini adalah Mempisang. mempisang guys. Jangan membawang. Mempisang okay. Okay. Ada silver timon. Silver timun and kandis. Ni bunga kot, bunga kandis lah. Kalau perempuan membawang, lelaki mempisang.
Inilah pokok dia guys. Jangan lelaki-lelaki kat luar sana, jangan banyak mempisang, okay? Let's go. Guys, ini adalah Hill Walker. You are here at Hill Walker. Jom. 0.4 km. 4 km ni, Hill Walker ni maksudnya kena naik tangga lah guys. Kita beratapkan kehijauan guys. Berlantaikan bumi guys. Tengok guys. Wow, this is such a challenge guys. Macam mana ni guys? Kan macam mana ni? Tapi Atas kalau ke, macam bawah aku ke? macam okey guys. Sebab aku boleh gini je. Sebab aku tinggi, kau nak masuk bawah tu sakit lah belakang aku. Dah lah aku orang tua. Atuk. Okay, I nak masuk bawah lah. Harap-harap mus tak jatuh lah. Kita doa sama Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kasih mus jatuh guys. Dangerous ya. Okay guys, dah peluh aja kat sikit guys. Menitik-nitik lah peluh. Oh, kesian mus. Aku sikit je kat sini je. Oh, ilah. Okay guys, kita dikelilingi oleh hutan hijau tropika. Hutan hijau tropika. Hujan. Hutan hujan. Tengok tu dia nak jatuh. Guys, kita dikelilingi oleh hutan hijau tropika guys. Tengok betapa kayanya negara kita guys. This is the oldest hutan hujan in the world guys. Banyak flora dan fauna yang menarik guys, seperti pokok senduduk tak Sesenduk berbunga lah. lagi. Senduk. Salah lah guys. Baru nak nyanyi guys. Pokok senduduk tiba sesenduk pula. Ayah. That one also you don't know ah. Okay guys, ini adalah pokok kandis. Kalau kat Kelang ada Sungai Kandis. Di mana dia dapat nama tu adalah daripada pokok kandis lah guys. Ini adalah pokok kandis guys. Tengok guys, tinggi ya pokok dia. Nampak tak? Tinggi ya. Mungkin pokok ni dalam 100 tahun kot. Mungkin. Boleh google lah guys kalau nak tahu. Ini adalah darah mus. Aku baru lepas bunuh nyamuk di situ Kan, dia. kat sini ada nyamuk. So, kalau tu pakai apa? Insect repellent. And now, we are at the social climber. Only for the social people can climb this one. You know social, no come here, okay? If you don't have social life, don't come guys, because it's not for you. Yeah. You go somewhere else. It's for social climber like us. We are not the social climber. We are social achiever. Kat mana guys? YouTube pun tak dapat lagi 1000 guys. Kenalah tolong subscribe. Hayo. Macam mana kita nak pergi Jepun, pergi New York, my favorite city. Dan jatuh. Kita kena pergi lookout point. Ni guys, pokok sesenduk tadi kecil ni besar punya. Pokok besar sesenduk. gila. Ataupun nama dia adalah Dospermum diadenum. Jadi kata. Guys, kita dekat CP5. Ini adalah pokok-pokok yang ada di sini Kelantang, mendung, membuluh. Bukan kelantang, kelentong. Satu challenge ahead of us. Lagi satu pokok tumbang. Mus akan masuk ke bawah. Nak naik atas pula Ya, naik atas pula. I don't think he can do it. Alah. Senang ke. Wow. Action guys Aku ke bawah. Oh my god. Itulah kalau kau jadi orang tinggi guys, memang kau akan ada masalah.
Peluh guys, peluh. Okay guys. Oh guys, Dora the Explorer. dah sampai. Hai, Ini saya adalah Dora. the Macam tu ke? Explorer, guys. Tak pernah tengok pun. Sama lah guys. Hai, saya Dora. Jom Ni. kita explore. 0.8 km guys, M5. Jom kita ikut Dora. Di manakah Dora nak bawa kita? Tak pernah tengok. So macam mana? Ku beri nama saudara, saudari. Cikebung, cikebung. This one guys, bagus untuk korang punya healing process guys. Kan budak sekarang kan ada banyak masalah kan guys kan. Ini tempat healing guys. Sambil kau berkeringat ataupun bersweating, Adakah kita akan lalu sini? berpeluh sambil engkau dapat dengar bunyi-bunyi nature ataupun bunyi-bunyi alam semula jadi guys. Flora dan fauna berbicara dalam bahasa yang mereka dalam bahasa apa? Dalam bahasa mereka sendiri. Gitu. Kita di CP7 guys. Kat sini tadi dia ada banyak flora. Ni adalah Animals and insects. Ada Pacific swallow bird ataupun nama dia Hirundo tahitica. Dengan jumping spider. Jumping spider. Atau apa nama dia? Salticidae family. Gitu. Ada jumping spider guys. Hati-hati sikit. Kan kalau dia melompat, Kalau dia kita melompat, kita lari. kalau lompat, kalau lari dia mesti lari kat badan guys. Kita panggil Spiderman. Tak apa, kalau ada apa-apa kita boleh panggil ni. Ni, emergency personnel. Kecemasan, dia orang boleh datang. Okay guys. Kita dah sampai ke lookout point guys. Kan kita dah sampai. Inilah lookout point dia guys. Mana lookout point dia? Tak nampak kan? Okay, Atas. nak tunjuk ni. Lookout point. Apakah yang dijanjikan di lookout point guys? Guys, inilah yang ada di lookout point. Guys, itu adalah KL guys. Kita nampak di sebelah kiri itu adalah apa you? 118. Tu 118. Itu adalah KLCC. 118 lah sana lah. 118 sana. Yang itu apa? Sana. Salahnya. TRX. Itu dah TRS. Saya tak nampak menara atas dia. Betul lah guys. Sebab hari ni mendung kan? Dia bukan mendung guys. Dia Jerebu. Jerebu. Itu adalah TRX. KLCC. TRX ada ni kat sini yang ni. Ini adalah TRX. 118 KLCC. TRX kau ulanglah 10. Kau ulanglah 20 kali guys. Okay guys, ulang bicara. Okay guys. Ini adalah TRX, Turaza Exchange. Itu adalah KLCC guys. Nampaklah satu tahu tu kan. Ini adalah 118, the second tallest building in the world guys. Ini adalah KL Tower guys. The last one. Ini adalah Kuala Lumpur guys. Okay guys, nak ulang lagi ke guys? Kita ulang last lagi guys. Itu adalah TRX. Tak Itu payahlah adalah nak ulang-ulang lagi. guys, akhirnya kita dah sampai di Dekat puncak. the lookout
point. Menuju Mungkin dia puncak paling tinggi lah kot kan. rembilan cahaya menuju Ada lagi ke? seindah rasa. Akademi Fantasia. Macam mana you tahu? You lahir time tu ke? Oh ya, you lahir lagi awal pada tu. Okay. I tengok Vince menang first season. Guys, aku tak tahu siapa Vince guys. Sorry. Menipu. Nasib baik kita ada sarapan guys. Kalau tidak kita orang macam kelaparan lah. Dia taklah susah pun. Dia susah pun guys. Beginner sebenarnya. Dia beginner je. Dia setakat Dia macam jalan-jalan dekat sikit-sikit Bukit je. Bintang tu je. Kalau jalan-jalan kat Bukit Bintang tapi kau punya sweat macam ni, macam iyak. Kau berpeluh dah basah. Dah basah. Guys, korang kena datang lah kat sini untuk tahu sepenuhnya view dia macam mana. Untuk mendapat udara segar di pinggir Kuala Lumpur. Itulah hari ni kita punya view tak cantik sangat sebab jerebu kan. So korang datang Jerebu mungkin guys, better tapi atau view yang ni cantik guys. View ni, yang ni. Yang kita orang. Oh ni. View kita orang ni cantik guys. Sorry lah, hari ni macam muka agak ada flaws. Muka baru tidur. Taklah, muka baru tidur. Muka baru lepas hiking guys. Nampak tu guys. Boleh tidur ke berdiri? Macam nampak orang berdiri kan kat sini. Tak boleh lah. Jangan. Guys, masa untuk kita pulang guys. Kita nak ke arah ni lah. Pavilion ataupun and pavilions. Pavilion untuk pergi nak shopping ke? Mungkin lah. Kita ni jalan ni ada terowong terus pergi sampai ke Bukit Bintang guys. Power tak guys? Power. Siapa kata tak power guys? Guys, dah penat mendaki kita kena turun apa kan? Guys. Apa yang tidak naik macam mana akan kau nak keluar? Turun. Semua yang naik pasti turun guys. Kehidupan ni seperti roda lah. Kalau tak naik, kalau kau turun saja naik saja tak turun-turun, tu maksudnya kau ada problem guys. Kan. Okay guys, dari semua segi termasuklah. Tapi ada satu kot yang naik tapi tak susah nak turun. Berat badan. Bila nak turun? Wow. Bila power je guys dia buat teka-teki guys. Apa yang naik tapi susah nak turun. Berat badan namanya guys. Guys, kat depan ada jambatan buloh. Buloh bukan? Jambatan kayu. Jambatan lock guys. Itulah jambatan dia guys. Cantik. Bukanlah cantik lah. Pokok pisang pun ada. Jantung pisang pun ada guys. Di situ. Oh, ni macam naik balik je ni. Kan ni nak pergi mana ni? Tak tahu lah. Nampak tu view. Boleh lah korang nak beli rumah boleh. Situ rumah tu baru tu. Ni semua under Sime Darby kan? Baru sana tu. Semua boleh lah. Tengok view daripada atas ni. Kalau kau duduk dekat-dekat sini bolehlah korang hiking hari-hari. Hari-hari ya. Sekarang tengah turun. Turun guys. Sekarang di Geo Ranger guys. I adalah Geo Ranger. Come on, let's go. Woo. Tak ada nak let's go ni guys. Dah nak balik dah pun. Let's go back. Let's go back betul. Okay guys, come on guys. Let's go to the entrance guys. Yes. Let's go. This way guys, this way. Yeah, come on. Yes, this way guys, come on. Yes. Itulah cara dia guys. Sekarang kita dah ke mana guys? Semangat sangat. Yes. Mana kita nak turun? Sini guys, turun je. Ni jalan tadi tu kan, yang bertembung tu. Cendawan yang kecil-kecil baru tumbuh. Kalau korang tengok,
ibarat cembawan tumbuh. Cembawan. Ibarat Cembawan apa? ibarat cendawan tumbuh selepas hujan. Okay guys, ini adalah pokok kayu arang atau Kan, nama inilah saintifik dia adalah Diospyros willici. Ini Yalah. arang ni, kayu arang ni dibuat daripada pokok ni lah guys. Kemungkinan besar. Kalau kau nak tahu lebih lanjut guys, kau Google lah guys. Okay. Lah pokok di mana cinta bermula guys. Cinta Nama pokok mula. dia adalah cinta mula ataupun Erythrocylum cineatum. Cuniatum. Nampak tak? Ada pokok cantik tu, pokok yang tengah menempel kat dia. Okay guys. Okay ni, Pak sini guys. Ini sini. Ini adalah pokok inggir burung guys. Inggir burung. Burung selalu hinggap dekat atas. Besar pokok ni. Ini mungkin dalam 200 tahun guys. Okay guys, kita orang nak sampai bawah dah guys. Dia nak sampai dah. Dapatlah dengar tu bunyi. Tak tahu dengar ke tak korang ni. Bunyi ni. Bunyi sekejap. Dengar tak? Bunyi air terjun. Mini air terjun. Terjun tu. Kan. Mungkin dekat atas sana lagi besar lah kot. Yes, kita dah sampai dah guys. Actually kan, dia memang bagi time slot tu mungkin 2 jam guys. Memang just nice lah 2 jam. Kita orang lebih sikit sebab kita orang pun macam buat video kan. Kan. So lebih sikit je. Lebih sikit je. Okay guys, ni dua tengah cari video. Okay, betul. Abang-abang pekerja. Bye. Thank you. Okay guys. Okay, kat sini. Kat sini juga ada facility dia adalah toilet. Toilet kan. Boleh korang pergi toilet dekat sini. Yeah. Masakan sebab dah masa hutan kan. Guys. Guys, nampak tak berpeluh-peluh ni guys? Okay. Maknanya kita dah habis dah. Habis. Maka tamatlah video kita hari ni guys. Tapi sebelum tu guys, kalau sesiapa yang nak datang ke siapa-siapa yang nak, kita tak sabar dah habiskan guys. Kepada sesiapa yang nak datang hiking, ada banyak tempat hiking di sekitar KL dan di dalam KL juga guys. Ya, untuk kali ni dekat KL East Park. Bolehlah korang datang sini ramai-ramai guys. Sekejap je, dalam 2 jam je dah habis dah. 1 jam yang atas sampai lookout point dia, lepas 1 jam turun bawah. Gitu je guys. Okay, sebelum kita habiskan video kita pada hari ini, kita nak cakap apa bos? Okay, jangan lupa untuk subscribe, like, share and comment. Komen banyak guys. Setiap komen tu kita orang akan reply dan kita orang akan improve in the future kalau korang ada any suggestion guys. Okay, yang paling penting sekali, jangan lupa untuk love, live and enjoy your life. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan video yang lebih menarik dari kami.